Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita buat heading. Okey, jadi kita gunakan style untuk kita boleh keluarkan di sini dalam table of content automatic dan juga dalam outline view sini. Jadi kita navigation panel. Okey, jadi sekarang ni kita akan mula kita akan buka kita punya style. Kita boleh pergi kat home, kita ada style ni, kita ni klik kat sini, dia akan keluar style dia dekat sini, tepi sini kita letak tepi. Okey, jadi sekarang ni kita untuk ni kita nak jadikan dia sebagai contoh kat sini, kita ini kita jadikan dia heading 2. Jadi kat metodologi ni pendahuluan ni kita jadikan dia heading 2. Jadi kita letak klik pada heading 2 sini. Okey, jadi dia akan keluar dalam kita punya table content dan juga dalam pane view sini. Okay, sekali lagi saya tunjuk, kita select tajuk ni dan kemudian kita klik pada heading view. Jadi kita buat sampai selesai lah. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.